Ui, Apa akak macam kita dah guna, tadi kita dah guna redor. Tadi pasrah ni betul-betul redor ni. ada last game kan? Cuba tanya dia orang. Kalau last game pun kita tak ada bubur susah juga. Kau relax lah, biasa game je kita menang. Apa game dia, apa denda kita dia? Alamak, ni odol rambut Odol rambut cap. Terima kasih guys. Betul, orang dah mulai nari je tu. Sekejap, terima kasih kepada supporter Muhammad Aziz, Wadi Terima kasih Wafa, Amirul Zaza, Fizi, Jackie, Player dan dan Raya. member Alif Rakib 170, Isaac Nidotode Ira, Noel, terima kasih. Yen, Ah. aku rasa kita try satu game last lah. Boleh, tapi tak ada bubur susah. Aku pula sekarang, bubur gaji dapat kat orang tak tahu orang mana. Sama lah Susah aku. Susah nak carry-nya kalau tak ada bubur susah nak carry. Noel pagi siap Lama petang tu daun adik-adik. lagi tu. Okay. Last game lepas ni. Ha? Ada lagi? Ha? Ada. Ryan ajak last game. Eh, Dia kata bukan dah aku kuat tu, sangat. bukan aku tu ajak last game tu. Terlalu kuat siul. Takkan tak nampak lagi poin Daus tu 100 Kau diam lah. Bukan poin kau yang paling tinggi. Kalau satu poin terendah kau yang kalah tau. Aku memang saja je. Saja je. Kalau nampak macam aku dua-dua 200,000, malu muka korang dua. Diam lah. Kau punya booster daripada start game sampai ke hujung tak berhenti booster Tak, aku kau. tanya kau Noah, sekarang apa kau guna taktik sama? Walaupun view dah ramai, hari-hari kau fikir View dah lagi. ramai pun booster tak berhenti. Tak berhenti tu kau seorang tu, aku perasan je. Taktik yang sama Mana lagi tak kan Noah? 4,000. Boosternya kali 3 je. Ya, betul, kita tak ada Eh, bubur Daud tak relax susah. lah. Syakir, terima kasih. Abang Daud. Zul. Ni. Afika, Bocir, Rid, Muhammad Aziz, Kafi, Jajab, Izzat, Afiq, Ana. Ana. Megah Abadan. Gegar punya aku ya dengan Noah ni. Aku Maksud. tahu. Yang lain-lain yang saya tak nampak. Terima kasih, semoga murah rezeki. Ya Allah, termenang pula. Sorry. Aku tak geram dengan Daud Yan. Aku geram dengan si Noah ni kan. Tak apa, jangan. Kita kena santai. Dia buat muka comel macam tu pula. Comel ke? Hey. Daus. Daus. Noah. Tengok tu. Iwak betul geram je. Geram je. Daus. Geram je. Dia Kau nak macam mana aku follow je. Sebab aku dah carry untuk yang kedua tadi. Terry pula otak kau game kedua. Aku yang lebih pada kau tu. Daus. Daus. Sekarang ni final game. Ini last game, tak ada game lah. Okay. Dia terima je, lagak je dia. Okey je lah. Kalau tak okey nanti korang cakap apa pula. Betul tak Daus? Lagak je. Nanti dia cakap kita tak gentle. Sebab yakin kita ada rezeki kita insyaAllah Daus. Kau yakin tempat ada Daud lah. Kalau bukan Daud, kau pun dah tak nak main punya. Kau ingat aku apa? Okey. Kau tukar yang lain dengan Daud. Yang poin dah sikit. Ini 100,000. Dah macam fikir international. Mana boleh? Daus aku punya. Tahu pun. Mana boleh? Aku lepas ni poin aku tinggi lah. Bergeram Kau ingat je lah. Memang saja je poin aku dah boleh ada tak nanti aku 39,000. kau pergi Kalau cuti- aku 100,000 dia 100,000, muka kau tak mana? Ian, boleh tak nanti kalau kau cuti pergi Thailand, kau bawa Noah, aku belanja tiket Noah, lepas tu sampai sana kau tinggal dia. Mana nak tak payah belanja dah sekarang. Sekarang aku tunggu dia belanja. Duit dah banyak. Aku tunggu dia belanja pula. Dia dapat connect dengan Perfume Paradise. Tadi dia buka app foreign, dia tanya aku, Ian. Ian. Budak balik. Ya. Tadi dia buka app foreign, dia tanya aku nak Shopee, aku tanya nak beli apa, dia nak beli kasut LV kat ayam dia. Oh ya. Dia sekarang tak payah dah. Dia dah ada duit pun dia tak beli untuk dia beli untuk ayam dia. Dia tak payah sekarang dah tak payah dah. Sebab apa? Sebab sekarang dia dah ada ni dah. Dah ada apa? Dah ada job sekarang. Dah buat review dah. Buat review. Perfume Paradise dah panggil dah. Ya, aku tunggu. Kalau sekarang kita orang tak belanja dah. Dia time giliran dia pula lah. Dulu kalau datang kedai bau dedak, sekarang dah bau perfume coconut, dah bau perfume strawberry. Mana ada dah bau dedak semua. Dah tak main dah dedak. Tapi betul lah. Sekarang ni zaman dia nak revenge ni. Kuat ni. Tapi kalau last game ni dia kena gempok sikit. Apa dia kan? Game final ni main dahsyat sikit kau bagi. Telur. Betul ke? Kau Kau boleh jangan buat muka pelik lah Daus. Kau cuci malam ni dah banyak, kau buat muka pelik pula. Kau jangan sampai aku Kau yakin ke tiga. tidak? Aku tanya terus terang. Kau yakin ke?
Aku dah memang Relax guna. lah. Kau kena tahu tau. Cina kata nombor 4 tu taong betul. Kita baru nak pergi nombor 3 pun nombor 4. Kita baru nak pergi nombor 3. Kalau nombor Masalah 4 kita pergi. 1-2 dah kalah direct dah bangang. Ya, takkanlah 1-2 kalah 3 pun tak menang. Kalau 3 pun kalah, jangan kita lajak ke 4. Minta maaf saya tak ada masa lagi. Banyak lagi masa nak pakai. Jok review 1 je kot, Batman Paradise. Apa yang busy no? Kau bukannya ke kanda ada kasut panggil, ada erah panggil. Kau baju Melayu hari-hari pun tak panggil tau. Apa yang kau busy sangat? Nanti kau tengok Cap. Akan panggil bila dia permanent. Kalau dia dapat permanent akan panggil. Betul. InsyaAllah aku doakan dia semoga dia permanent ni. Sebab aku pun nak pakai banyak. Bila nak pakai banyak, dia dapat permanent, aku boleh pakai dia. Sekarang aku pakai kanda. Tadi Noah beritahu aku, ada dah baju Melayu panggil dia. Siapa? Kedai Ten-Ten. Babi lah. Kau tunggu betul-betul nanti baju Melayu panggil aku lah. Kau relax Ya, amin. Tengah buat marketing kau lah ni. Kau tak tahu. Tapi tak ada sekarang lah ni tengah buat marketing kau. Kalau baju Ten-ten. Bagilah dengan ada nama sikit. kalau macam tu wasiah. Ya. Kalau kau tak dapat baju Melayu, baju Nepal pun okey lah Noah. Jom mari kita lawan. Ni, Tayar tolong jangan rosakkan nama aku. Jangan tak kenal gitu. Jangan rosakkan nama aku Nepal Tolong Noah sejarah. Apa yang sejarah dalam Kalau hidup? kau kenal sejarah Cap, kau takkan lawan fikir aku. Sebab aku kenal sejarah kau lah, aku lawan. Kau dah kalah fikir. Cuma sejak kau masuk AI ni kau kuat. Okey. Sekarang ni Sejarah yang dulu. Last game telur. Macam mana? Telur. Okey, telur. Boleh? Daus. Kat kepala. Boleh, Kat mana ikut kau yang kat mana? Oh ya, aku untuk kau. Aku dah memang kalau anda kata round 3 ni selalunya aku mesti Janganlah ada. dah 2 denda aku bagi. Kau bagilah. Tu macam tak function. Boleh lah. Aku ikut je. Apa yang tak pasiennya? Aku dah carry dah tadi. Macam Jadi ni aku otak kau bagi tahu punishment lah pula kat mana 2 punishment aku bagi. Acap, Ryan aku ikut je sebab korang dua juga buat. Boleh tak Daus turun bagi kami 2 lawan seorang je? Janganlah kau ni kenalah ada team. Kalau macam kalau ni kita tapi kalau kata Daus turun pun aku boleh je. Oi, kita ni lah. Tapi jangan turun betul-betul Daus. Kau jangan bendol sangat. Cepatlah apa mana ni? Memang Kat kau mana pancit sebut je? tak? Daus, kau Boleh. memang Tadi pancit. apa yang kau cakap tu boleh je. Aku sebut telur kat mana kau nak? Ikut lah balik. Oi. Apa yang tu? Bagilah pancing Aku sikit. sangat takut lah nak sebut. Takut kena 20% Cap. Ni nak bergerak pun susah ni Aku kena lah. 20% tak apa. Kalau kau ada 20% tak Aku apalah bagi punya kau rambut gede. ni sikit lagi aku nak nyanyi lagu Meraung kau tahu. Okey. Boleh je. Tadi yang tadi kita dia tadi. Ni Acap S dan Ryan S. Korang team jangan bergaduh. Tengok macam Daus, relax je. Jangan mental ya, dek. Okey, main kat kepala. Tu. Dah bersirah dah ni. Okay guys.